Selamat malam dan salam sejahtera pada semua peserta webinar pada malam ini. Selamat datang ke webinar Kecemerlangan SPM 2025 iaitu siri yang ke-26 yang bertemakan Mathematics iaitu membina keyakinan. Webinar ini dianjurkan oleh Pertubuhan Aspirasi Guru Sarawak PAGS dengan kerjasama Majlis Guru Cemerlang Sarawak serta mendapat sokongan daripada Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak (MIT). Program ini juga adalah sebahagian daripada usaha Sarawak Education Enhancement Program SEEP untuk meningkatkan pencapaian pelajar kita dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita akan memberi tumpuan kepada mata pelajaran Matematik SPM dengan fokus kepada bagaimana membina keyakinan dalam menjawab soalan-soalan. Kupasan teknik menjawab, strategi dan analisis soalan akan dikongsikan oleh panel jemputan kita yang merupakan seorang yang cemerlang dan pakar dalam bidang ini. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan panel kita pada malam ini. Beliau yang bernama Cikgu Goh Jia Ho, seorang guru cemerlang matematik bagi sekolah menengah dari SMK Clifford Kuala Kangsar. Dan kita yakin beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam membimbing pelajar-pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran matematik. Jadi webinar ini boleh diikuti melalui dua platform iaitu Zoho dan YouTube. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita sesama menimba ilmu daripada panel jemputan kita pada malam ini. Jadi perikatan sekali lagi, mohon peserta-peserta untuk komen secara berhemah. Sekiranya ada soalan yang ingin tanya, sila type di ruangan chat yang disediakan. Jadi saya akan randomly pick lah soalan-soalan itu sekiranya Cikgu Goh sebelum Cikgu pergi ke soalan seterusnya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan Cikgu Goh Jia Ho untuk meneruskan perkongsian beliau. Okey, silakan Cikgu Goh. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Gary sebagai moderator. Ya, sebagai moderator pada malam ni. Ya, salam sejahtera dan selamat malam semua. Terima kasih kepada Pertubuhan Aspirasi Guru Sarawak kerana sudi memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk memberi perkongsian dalam webinar Kecemerlangan SPM 2025 siri ke-26 bagi subjek matematik. Di mana webinar ini merupakan satu usaha untuk menyokong gerakan ataupun inisiatif Sarawak Education Enhancement Program. Jadi tajuk pada malam ni kita ingin mengupas sedikit topik yang lebih santai, tapi ada satu topik pilihan, pujaan hati bagi seorang cikgu bagi membina matematik ini dengan keyakinan ataupun tajuk malam ni matematik SPM dapat membina keyakinan seseorang pelajar yang menghadapi SPM nanti . Baik, saya teruskan lagi. Kita akan melalui webinar pada malam ni selama 1 jam 30 minit. Dan jika anda ada soalan, anda dialu-alukan untuk mengajukan soalan . So we are wasting time. I will go to the next slide here. Jadi apa maksudnya confidence ataupun keyakinan pada dia punya matematik SPM ? Actually we build our mathematics skill to boost our self-esteem in order to build our confidence . So first of all, you have to encourage teamwork and support among yourself so that you can inculcate cooperative learning among yourselves, right? After you learn mathematics, right? Before that, I would like to congratulate kalau Sarawak student calon-calon SPM, Sarawak sudah habis kan percubaan SPM . Kalau sudah habis, tahniahlah. Jadi anda seharusnya ada mindset yang positif sebab ada beberapa buah negeri yang belum lagi habis percubaan SPM . So you can foster and can do attitude. Sebelum ni mungkin kamu dah habis, sebelum habis percubaan, before you have ended your trial, you have maybe you think you cannot do it. Sebenarnya bagi saya tidak kira lah apa keputusan percubaan SPM kamu.
bagi subjek matematik, sama ada lulus ke, gagal ke, cemerlang ke, sederhana ke, anda harus ada satu positive mindset lah, di mana anda boleh melakukan dengan lebih baik berbanding dengan percubaan kali ini. Sebab matematik ni you can connect to daily life applications lah. Jadi satu tajuk yang saya minat pada malam ni untuk saya kongsikan untuk anda semua ialah satu tajuk yang boleh anda aplikasikan kepada dunia luar. Terutamanya dalam zaman sekarang yang lebih menggerakkan semangat keusahawanan. Tidak kisahlah sama ada kita bekerja ataupun tidak bekerja, ataupun buat bisnes ke, ataupun kita tidak terlibat dalam bidang perniagaan secara langsung, kita kena ada sedikit pengetahuan mengenai aplikasi matematik dalam kehidupan harian. So I choose this topic because one day you can use it. Tak kira lah sama ada untuk bisnes ataupun untuk kehidupan peribadi. Ada kita panggil kemahiran matematik yang boleh diaplikasi. So in order to enhance your results ataupun improve your result, starting from now you should do continuous practice. As the saying goes, practice makes perfect, right? So mathematics actually you need to enhance your mathematics skills through this one, repetition. Saya ulang je. Saya ulang, saya akan maju dalam matematik. Saya ulang, saya akan cemerlang dalam matematik. Saya ulang, saya akan score A+ dalam matematik lah. Okay. Jadi saya harap sesi santai ini boleh memberi sedikit suntikan semangat kepada anda. Okay. Terutamanya bagi pelajar yang masih menghadapi masalah dalam matematik. Alright. Don't worry. Before we start today, I would like to give a free gift lah. Actually, this one is from the teacher. So I get it and you can scan, download and do it. This is the trial question that we can get from the link or from this QR code. You can use your handphone or other devices which can scan this QR code, and then you try to download and do it as much as you can or as many as you can. The question, this is a trial questions from some states. So maybe this link they will continue update the questions lah. Guys, hari ini maksudnya matematik membina keyakinan. Jadi satu langkah yang sangat penting untuk membina keyakinan dalam matematik ialah anda kena membuat soalan percubaan dari negeri lain. Selain anda buat soalan percubaan dari negeri Sarawak, anda boleh cuba di negeri Borneo satu lagi, iaitu negeri Sabah. Anda kalau dapat, you boleh cuba buat. Satu lagi saya nak cadangkan seperti dalam CD yang sebelum ni, anda boleh cuba cari dulu ataupun tunggulah kalau tak jumpa lagi soalan percubaan dari SPP penuh. Right? Ini soalan yang anda harus cuba. Tak kisahlah faham ke tak faham, cuba dulu buat latihan tu. Yang kedua, kalau itu dapat soalan MRSM pun boleh cuba. Bagi pelajar yang rasanya tak yakin sangat lagi, anda boleh cuba buat 2 buah 3 buah negeri soalan percubaan lain seperti Terengganu, soalan Kelantan dan juga kalau dapat you cari satu dari Pahang ke ataupun Melaka. Ya, antara negeri ni negeri fokus lah. Ada soalan yang macam mirip-mirip. Right? Di mana anda boleh dapat soalan tips ataupun soalan spot lah dalam kita punya SPM nanti SPM sebenarnya nanti. Baik. Jadi malam ni kita sebenarnya berdasarkan maklumat balas daripada sesi yang lepas, di mana saya dapati ada calon SPM dari Sarawak yang bertanyakan cikgu tentang beberapa jenis soalan. Saya dapati bahawa saya nak cuba juga malam ni
Mungkin malam ni saya cuba fokus pada satu tajuk saja supaya anda betul-betul memahami tajuk ini ya. Kalau tak boleh betul-betul, mungkin 80% lah jadilah malam ni berjayalah untuk membina keyakinan anda untuk mencapai sekurang-kurangnya lulus dalam matematik. Kenapa saya cakap macam tu, tajuk ni sangat penting. Ketaksamaan ataupun inequalities. Why we build our mathematics confidence by only this one chapter. Kerana dalam topik ni, ketaksamaan ini sebenarnya berkait dengan tajuk lain. Contohnya Y sama dengan MX tambah C. Ataupun we say that it is a straight line, garis lurus. Di mana garis lurus akan berkait rapat dengan koordinat X dan Y. Yang maksudnya ini, anda haruslah cari soalan-soalan yang berkaitan dengan graf. Ya, soalan-soalan yang berkaitan dengan graf. Tak kisahlah, graf Ogive ke, ataupun graf poligon kekerapan ke, ataupun graf histogram. Bukan Instagram, histogram. Ya, anda cuba buat. Ya, graf bar lain ke, cuba buat. Ataupun graf fungsi kuadratik, kubik ke, ataupun straight line. Semua jenis graf yang boleh anda lihat dalam silibus KSSM dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, anda harus cuba buat. Ya, ini adalah merupakan asas bagi kita membina keyakinan kita dalam subjek matematik SPM. Ya, ingat soalan graf itu asas untuk kita membina keyakinan. Dan daripada soalan banyak tadi, soalan graf tu, saya nak sentuh satu soalan graf pilihan, iaitu ni, ketaksamaan. Kenapa saya pilih ni? Sebab graf soalan ni tidak akan muncul, jarang muncul lah. Kemungkinan tahun ni dia muncul, saya tidak tahu. Cuma soalan ni sejak 2021, soalan ni setiap tahun ada soalan ni. Ya, cuma bezanya ialah dia berada di bahagian A ataupun di bahagian B sahaja. Ya. Dan soalan dalam objektif anda mesti ada lah. Seperti yang kita kongsikan dalam grup Telegram, anda boleh cuba buat dulu pre-test dan juga post-test lah. Di mana soalan tu saya cari ataupun saya buatkan dengan soalan yang lain sedikit dengan soalan yang rutin dalam SPM kita. Jadi saya harap anda boleh cuba buat. Ya, cuba buat soalan pre-test dan post-test untuk mendapat sedikit gambaran mengenai ketaksamaan ini ya. Ya, alright. Kita teruskan lagi. Sebenarnya dalam siri malam ni, saya ingin menyentuh tentang tajuk dari tingkatan 1 dan juga tajuk tingkatan 4 sebenarnya. Anda semasa kecil ataupun masa muda-muda di tingkatan 1, you have learned this chapter in Form 1. Chapter 7, Linear Inequalities. And then chapter 6 in Form 4, Linear Inequalities in Two Variables. Alright. Jadi bila ada 4 subtopik ni, kita boleh lihat SPM ni biasanya dia akan tanyalah. Kan? Berdasarkan pengalaman kita dari 2021 hingga tahun lepas, 2024, soalan ni memang muncul. Alright. Jadi saya nak pergi sekejap. Di mana saya nak minta anda semua cubalah imbas punya QR code di sini. Mungkin anda boleh cuba label bersamaan di graf. Baik. Anda boleh cuba main di dalam handset. Ya. Baik. Jadi saya nak keluarkan site saya sekejap. Alright. Dan saya nak cuba buat di sini. Boleh ya. Saya nak cuba buat di sini. Okey dulu. Mungkin saya balik ke sini dan alright. Boleh ya. Okay. Saya buat simply sajalah. Jadi anda boleh cuba buat di sini ya.
Okay. X, Y, X, A, A, I sama. Last sekali ni boleh tarik. Alright, daripada Hunter kan. Hunter jawapan betul tak? Okey, semua betul kan? Nampaklah. Alright, jadi lepas ni anda boleh tulislah papan tanda jawapan pun boleh ya. Up to you. Okay, dah. Alright, jadi sepulang kembali. Buat sikit bunyi ni ya. Okay, nampak kan? Alright. Ya. Apa tujuan saya tayangkan permainan tadi? Permainan tadi seperti yang saya cakap tadi, anda kena tahu Y sama dengan MX tambah C. Ya. Y sama dengan MX tambah C. Di mana kita ada, kita panggil apa tu? Garis lurus dalam pertasaman. Ya. Okey dah. Sambung sikit perkakasnya dan cari dulu dalam sini. Alright. Okey, mari kita tengok di sini. Bawah gambar. Boleh Y sama dengan MX tambah C. Ini merupakan garis lurus di mana M merupakan gradient ataupun kita namakan dia sebagai kecerunan. Alright, M. Jadi C ialah lintasan Y ataupun Y axis. So coordinate X and coordinate Y lah. This is the straight line. Anda harus tahu lah. Alright. I hope all of you can understand this. This is a very concept. Jadi apa bezanya antara straight line dengan kita punya ketasaman? The main difference is from here. Right? We have this one. We have this one. We have this one. And also we have this one. Mana nampak ni, sir? Tak ada pun. Alright, wait lah. Okay, I choose this. This one. First one is like this. The second one maybe is like this. The third one maybe is like this. And then the fourth one maybe like this. Ini adalah inequalities. Semua ni merupakan inequalities. Semua ni merupakan inequalities ataupun ketasamaan. Ya, ada 4 jenis dalam ketasamaan kita. Baik. Kita sambung lagi ya. Baik, saya harap ini merupakan ulang kaji bagi kamu. Okay, so the next one. We have the represent the situation in the form of linear inequality systems. Ni game yang kedua. Anda boleh cuba buat. Saya bagi 5 saat. Imbas QR code ni. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Ya. Okay, kita discard dulu. Kembali ke sini. Ini kita try to copy paste. Okay, go back here. Kemudian, okay. Okay, don't worry. Go back here. Okay, alright. Will we start here? Okay, are you ready? Siapa yang ada masa, you can try lah. Okay, this bezel means minus, right? Something minus. Kurang daripada K. Kurang means less than. Then you can put here, drag, just drag only. Okay, Y kurang daripada X. Y is less than X. Kurang daripada X. Where is X? Here. This one. Okay, maybe we can try this. Okay, Y lebih besar daripada X. Y is bigger than X. YX here. Right, next one. Y tidak kurang daripada X. Tidak kurang. Tidak kurang daripada X. Okay, not less than.
means bigger lah. Okay, selebih-lebihnya at most K kali X. K multiply with X at most, lebih-lebihnya. Paling tinggi aja. Okay, hasil tambah. Hasil tambah means we do the operation of addition. Right? The result of our addition. What is it? Lebih besar daripada K. Alright. Sekurang-kurangnya at least. At least means K multiply with X. Alright, at least. Melebihi. Melebihi means more than K. Y melebihi X. Okay, X more than S. Sekurang-kurangnya. Okay. Try ya. Y tidak lebih daripada X. Not more than X. Not more than X. Can be same, right? Maximum means not more than. Minimum is like this. Now, let's check our answer. Oh, luckily, yeah, we have done it very good. Alright, very well, eh? We can try again by playing this game, huh? Okay. Let's continue our story, huh? Alright. Ya. Oh, ada lagi. Banyak game nak main ni, sir. Ya. Seperti yang dalam kita punya webinar, promosi webinar kita kan. Kita santai-santai je sebenarnya, kan. Tonight actually is a very casual or cozy session, should be relaxed session. So try to match the needed ingredient into variables. Walaupun ini merupakan satu jenis permainan, tapi saya nak cakap di sini ialah macam tadi, tajuk-tajuk tu anda harus tahu the keywords, kata kunci dia. At most, more than that, or bigger than that, or bigger than X, you should know. So please scan this QR code, and then you try to play again. Don't worry, I give you time to play. Right, 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. This is our third wood wall. So again, close it. Okay, there. Make it sound bigger. All right. Are you ready? Okay, now. All right. So here only we have a Malay version, but you can try to understand it. X plus Y less than or equal to 50. Jadi kalau soalan ni kita fokus pada 50 saja. 50. Where is 50? 50 sini. Tidak melebihi 50 halai. Ya. X jumlah, you can see when total, the total number means X plus Y. So X less than or 3Y. 3Y is what? Here. 3 kali kasut Y. Selebih-lebihnya. This one. X plus Y 500. This one. Maximum. See, maximum this one. Selebih-lebihnya this one also. At most. So 850 will be here. This one 2Y. 2 kali Y. Jadi 200 pasang macam ni. Baik. Macam tu Ya, boleh buat semula dengan ni. Anda boleh tunjuk jawapan. Boleh. This one. Inilah jenis soalan SPM yang akan ditanya di soalan A untuk soalan ketaksamaan. Soalan ni anda kena tahu. Yang tadi saya tunjuk tu, yang bermain tadi, ialah ayat umum. The general form of the inequalities. Ini adalah contoh-contoh soalan yang akan ditanya dalam SPM. Jadi nak tak nak, anda kena carilah game-game ataupun latihan macam ni untuk praktis. Ya, supaya anda boleh dapat semua dengan betul. So, there are keywords you can understand actually.
Alright. For example, here jumlah is total. Total mean plus. Apa bezanya jumlah kemeja X dan Y dan jumlah pembelian 8 barang X dan 12 barang Y. Ini 8 barang X, 8 darab X. 12 barang Y, 12 darab Y. You have to understand this part lah. Jumlah still plus. Alright. The other keywords maybe you can take some time to understand. Tidak melebihi, not more than, is less than or equals to. Right? Something you have to understand. Huh? This one. Baik ya. Jadi saya teruskan lagi ke slide saya yang seterusnya. Alright. Jadi lain sikit malam ni. First time saya buat dengan anda semua di webinar PAGS kita ni ya. Buat Volvo. Santai-santai. This is the most relaxed session actually. Berbanding dengan sesi dulu, saya lebih kepada sesi yang lebih serius lah. Mungkin anda kurang rasa seronok. Tapi kali ni nak cuba anda buat lah. This is the last question, online interactive questions from Woodwall, where you can practice once again before you continue with our series part today. Alright. Pandangkan ketasan linear dalam 2 So this is the last exercise or the last game we can do. You can scan the QR code here, get the game, and then you can play a while. Ya, anda boleh cuba main dalam ini punya football lagi. Boleh ya. Saya tarik, saya copy, saya masuk ke sini, saya kembali ke sini dan alright. Let's see whether it is same or not same. Oh, not same. Can you try it? Kemeja X kurang-kurangnya 2 kali kemeja jenama Y. 2 kali kemeja Y. This one. Alright. Pengenalan minimum. Minimum is more than. More than. So X selebih-lebihnya 3 kali. 3 kali. So 500. Yeah, maximum. This is not more than 50. Yeah, you can try. Yes, this is our answer here. So you can try to get it. Ini merupakan contoh-contoh soalan ataupun question you can try to understand well lah. Dan saya harap lepas ni anda boleh banyak bermain dengan soalan ni lah. Oh dah, terbang dah. Okay dah. Okay, that's all for today. The game part. Alright. So we stop here for the game part. So we go to the part where we must do our questions tadi ya. Okay, cuba anda semua sediakan worksheet ataupun lembaran kerja yang diberikan dalam grup Telegram. Okay, saya harap anda boleh baca dulu dan cuba jawab soalan. Sediakan juga pensel dan pen dan juga pembaris. Okay. Yeah, tunggu ni ya. I'm still here. No worry. Hey, you can continue read this question. Wakilkan X sebagai bilangan kanak-kanak, Y sebagai bilangan dewasa. Selain ini X lebih besar lebih kosong, Y sama dengan lebih besar kosong. And then dengan keadaan bilangan penumpang
selebih-lebihnya maksimum. Okay, what does it mean? Okay, we can try to understand here. X is children, Y is our adults. Alright? What is the meaning of the number of passengers at its most maximum? Let's try to understand by having some figures here or some pictures. Ya, 12 baris tempat duduk dan 3 tempat duduk sebaris. Jadi maximum numbers will be 12 minus multiplied with 3 lah. 36. Alright? Nah, ini kebat. Jadi jangan terkejut. Sebenarnya dalam siri webinar PAJS kita, kita ada satu kita panggil syarat. Ini merupakan sebenarnya fasa kedua di mana kita ada satu syarat iaitu para panel perlu memberi perkongsian tentang soalan SPM yang sebenar. Dan anda lihat soalan ni, soalan 15. Apa ni sir? This is the real question from SPM 2021. Ini merupakan soalan SPM yang sebenar pada tahun 2021. Soalan ke-15. Soalan yang mengenai tajuk ketasamaan ataupun linear inequalities. Ketasamaan linear. Alright. So we continue here. As we know in the questions, X is our children, kanak-kanakan. Y ialah dewasa ataupun adults. Alright. Jadi 3 darab 12. Sini 12 baris darab dengan 3. 3 seats below, but we have total 12 rows. So we have 3 multiplied with 12. This is the imagination. By drawing pictures or a picture, you try to understand how they have the what we call the sittings, right? So here, number 1, Y is more than and equals to X. What does it mean? Setiap kanak-kanak mesti ditemani sekurang-kurangnya seorang dewasa. Right? Every child must be accompanied by at least one adult. Means Y is more than or equal to X. Right? Okay, this is the answer. Setiap kanak-kanak mesti ada seorang, sekurangnya seorang dewasa. Mungkin dewasa tu boleh banyak lagi. Boleh 3, boleh 2, boleh 3, boleh 4. That's why Y is more than X. This is something you have to understand very clearly lah. Daripada ayat ni. Ya. Every child must be accompanied by at least one adult. This is the answer. Sekurang-kurangnya seorang dewasa untuk temani kanak-kanak macam ni. Ini tahun ni soalan yang paling susah bagi saya. Ya. Untuk tajuk ni lah. Alright. Jadi soalan A kita ada satu ketasamaan dah. So we continue to the next answer. This one. X plus Y, what does it mean? This is our answer, right? Keadaan bilangan penumpang adalah selebih-lebihnya maksimum. This is something you have to understand very clearly. Kita sudah buat ni 3 darab 12, jumlah dia hanya 36. So dia bilangan penumpang dia tak boleh more than 36 lah. The passenger cannot be more than 36. So at most or maximum, we only have 36. This is the second inequalities. Ya. Saya harap anda boleh dapat jawapan ni untuk soalan ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Ataupun nanti Cikgu Gary boleh stop saya jugalah. Kalau saya tak ada signal untuk saya stop. Sorry Cikgu. Sebenarnya ada soalan yang tadi. Boleh. Saya berhenti sekejap untuk menjawab soalan, boleh je. Ada pelajar
terlepas scan QR code lah. Mungkin lepas hujung nanti mungkin cikgu boleh share QR code ataupun slide inilah sebab ada yang terlepas. Itu ya soalannya tadi. Soalan lain tidak ada. Oh, soalan tu je. Okay. I think the first QR, I think the first QR. Set Mungkin soalan. saya patah balik lah. Okay. Saya patah balik lah. Thank you. Okay, terima kasih ya. Okay, terima kasih. Yeah, so I go back here. This is the first QR code. Okay, this is the game you can try to play. Okay, saya bagi masa sikit untuk scan QR. Okay, dah. Alright, the first one. The second one. Okay, the second one. Anda boleh scan QR code ni lepas tu main berapa banyak kali pun boleh. Until you get the, what we call, the correct answer for all questions. Yeah. Okay, dah. Okay, thank you. So number 3, the third one. Ya, saya harap anda boleh main game ni dengan banyak kali lah. Dia game dia tak susah pun lah, berapa soalan aja. Okay, dah. Nombor 3. Alright. Nah, the last one. The number 4. Ini merupakan praktis kedua lah bagi soalan ataupun QR ketiga tu. Alright. Alright, terima kasih Cikgu Gary atas soalan tadi untuk membantu calon. Ya. Alright. Ada lagi soalan cikgu. Sorry ya. Lagi terlepas. So ditanya boleh tak highlightkan dekat soalan untuk dapatkan ketaksamaan dalam soalan itu. Highlight lagi ya. Boleh, no problem. Alright, thank you cikgu. Okay, boleh. Terima kasih ya. Ni ya, no problem. Highlight lagi ya. Okay, ini merupakan tadi dalam game kita ada ayat-ayat tadi kan. Kita ada ayat yang memberi gambaran tentang ketaksamaan. Okay, mungkin tadi saya cakap laju sangat. So I repeat again. Saya ulang. Saya ulang lagi. Maybe I hope this one can help you. That's why tonight I would like to try focusing on one question or one topic. So here, tadi sir dah bagi tahu. Alright. Soalan ni biasanya dia ada bagi. Biasanya lah. Okay, mana? Biasanya dia bagi apa sir? Sini. Dah? Sini. This one. Nampak tak? This one. Yeah, saya contoh usually we have this one. In the question, we have this one. Jadi, you have to understand which variable you have to use, X and Y. X is our children, Y is our adults. X kanak-kanak, Y dewasa. Ini langkah pertama. Langkah pertama nanti sepadam tau. Ini sepadam. Wah, jahat kan? Tak apalah. Baru you boleh follow kan? Ya, pembelubang dulu. The second one tu apa benda sir? Next one. What it is? I don't know, sir. Don't worry. I let you scan the picture first. Yeah. And then you scan the picture and then I explain to you. Okay, this now we have explained here. Alright. Ini mana jawapan sir ni? This one. Ni. Why? Okay, this is here. Maybe I should highlight here. Setiap kanak-kanak mesti ditemani sekurang-kurangnya dewasa. Okay, one more tips is you can label here. Dewasa tu Y, X tu kanak-kanak. Kanak-kanak mesti ditemani sekurang-kurangnya. Soalan ni sebenarnya dia
Dia bukan direct tau. Sebab dia ada ni. That's why tadi Sir cakap soalan ni kebat. Kalau soalan lazim, kita akan terus buat macam ni kan. Sekurang-kurangnya macam ni. Tapi dia bila balik kepada bahasa Melayu ni, teman, maksudnya dia macam ni. Dah jadi macam ni dah. Okay. Okay. How about this one? The same goes to the English question as well. Each child must be accompanied by one adult. Kalau kita tulis, bila kita ada be accompanied, ini dah jadi ayat pasif kan? Passive form. Jadi kita kena terbalikkan dia punya maksud lah. Biasanya kita buat macam ni kan? Kanak-kanak mesti menemani. Kalau macam menemani, okey. Tapi sebab ini di passive form, jadi ini tak boleh pakai. Kenapa tulis y more than or equal to x? Biasanya saya galakkan y should be on the left hand side. Left hand side. Sebelah kiri. Biasanya saya menggalakkan huruf y di sebelah kiri. Huruf y di sebelah kiri. Okay. Ini pun betul. Ini pun betul. Cuma saya lebih suka y di sebelah kiri. Ini lebih baguslah. Alright. Dua-dua jawapan betul. Cuma y di sebelah kiri lebih bagus. Sebab y itu digunakan untuk kita buat lorekan for our shading of graph. Alright. I hope this make you clear. For question A, the first answer. The next one. Next one I should use this one maybe. Purple color. So the next one is 36. Where we can get 36 here? As you know here, mana dah? Maximum. Penumpang tu maximum. The number of passenger maximum. What does it mean? Dalam panggung wayang dia ada 12 baris. Dan setiap baris ada 3. Jadi maksud dia 3 dan 12. Right? 3 seats per row. How many rows? 12 rows. 3 multiplied with 12. You get 36. This is our maximum number. This is our maximum number. Okay, so maximum maksudnya apa? Maximum ialah lebih kecil dan sama dengan saja. Dia tidak boleh lebih 36. Dia boleh sama dengan dan dia boleh lebih kecil. Tapi tak boleh lebih lah. That's why dia lebih kecil sama dengan. Faham? Alright. I think that's all. Okay, mari kita buat sedikit catatan. The first one, you find out, cari dulu boleh ubah ataupun find the variable first from the questions, and then maybe you can label the variables x and y on the words. Perkataan tu macam saya buat ni. You label dulu dalam words tu supaya anda boleh create the inequalities. These three steps you have to understand. Pertama, cari dulu berubah. Di sini cari dulu. Kedua, label macam saya buat ni. Ketiga sini. Ini step ketiga. Create the inequalities. Tulis lah. Okay dah. Saya harap you can understand here. Okay, I think I show you again. This is our answer. Sebab nama. 1, 2, 3. Nama. Okey dah. Sepadan. Ini dia. So soalan ni ada 2 markah. So you have to put 2 answers. Okay.
Ya. Okay dah. Ya. Tidak bisa. Boleh nampak lawa sikit. Okay. Next one. Apa yang saya buat di sini ya? Nah, dah apa? Saya tayangkan dulu ah. Apa saya buat ni ya? This is what we this is for question B. Baik ya. Untuk question B, sebab saya tak boleh bagi kertas graf So saya bagi dalam worksheet tu kertas graf contoh lah. Graf yang tak apa elok dia punya grid kan. Sebab saya ambil dari soalan sebenar. Saya nak bagi gambaran sajalah. So nevertheless, you can use your graph paper which are available menggunakan kertas graf yang sedia ada lah di sisi anda lah. Kalau tak ada, you cuba buat dalam petak mana-mana. Ataupun you try to draw or try to sketch soalan ni ya. Right? You cuba. Baik. Ini soalan ni ya kata menggunakan skala 2 cm kepada 5 orang bagi kedua-dua paksi. Maksudnya for both axes. Paksi X dan juga paksi Y lah. Kalau kedua-dua paksi maksudnya dia nak apa? Paksi X dan juga paksi Y. Right? X and Y axis. Right? Axis Okay, apa maksud ni? 2 cm 5 orang. Maksudnya your scale will be like this. 0 here, 5, 10, 15 until 40. Okay. Okay, after that you can have 5, 10, 15 until 40. Because our maximum number is 36. Okay, 36 Okay. Okay, 36. Okay, you have 36 Okay. Yeah. This is our graph Let me show you the better answer. Okay. Let's continue here. Come back here. All right, here. Okay, erase semua ni Okay. Ya, kejap Nanti kalau nak tanya soalan pun boleh nanti kejap kita tengok dulu soalan B. Okay, mungkin ni banyak soalan dah. Apa saya buat ni Y035, Y035. X036, Y3036. Alright. Sini saya bagi sedikit jawapan sini. Apa saya yang buat di sini sebagi terang dulu nanti saya ulang balik. Right? This table, jadual ni kita gunakan untuk melukis garisan ini. Garisan Y sama dengan 35. Y sama dengan X lah. Jadual ni kita lukis untuk 3 Y sama dengan X. Y sama dengan X. Jadual ni Alright. Lepas tu jadual bawah. Jadual bawah ni kita lukis kita buat untuk this one. X plus Y equal to 36. Okay. Ya. Langkah kerja saya dah tunjuk di sini ni. Ini Okay kan? Ya. Tak apa. Saya bagi masa dulu. You set up dulu. Graf Jangan risau kalau tak sempat. Anda boleh cuba buat soalan yang sebagilah dalam worksheet Okay, mungkin saya lambat sikit tapi okey je Tak ada masalah. Let me show you the answer for B. Alright, this is our answer here. You have to draw x-axis and y-axis. Ini dia, this one. Alright. We have xy. This is
Ini ialah apa dia? X tambah Y sama dengan 36. Boleh? Okey dah. Nampak? Okey, saya ulang balik. The first step, you have to draw X and Y axis first. And then you label each one with 5 units. Right? Okay, after that, X tambah Y sama dengan 36. You gantilah masuk ke dalam persamaan. Lepas tu you dapat ni. Ini apa benda ni? Kosong sini. Okay. Sini kosong. Sini kosong. Sini kosong. Okay, kosong 36. Sini 36. Kosong 36 sini. Sini ialah 36 kosong koordinat ni. Jadi this is our X plus Y equal to 36. Right? Alright. Okay, the next one. What is it? Can you see it? 1, 2, 3. Okay. 1, 1, 2. Ya. Kita dah ada di sini. Ini X sama dengan Y. Y sama dengan X lah. Okay. Kita pilih 35 sebab dia senang nak lukis lah. Jadi 36 pun boleh, tak masalah. Tapi saya pilih 35 senang nak lukis. 35 maksimum kan. Jadi kita draw di sini. 36 tu kena ada sikit lah. Dari sini peta kecil ni kena ada sikit peta kecil ni. Boleh kan? Nampak? Sini ada peta kecil ni. 36 sini pun sama ada peta kecil. Peta kecil Sini 35, sini 36. Ini peta kecil dia. Okey, dah. So 35 you sambung je sini ke sini Y sama dengan X. This one. Sambung je. Lepas tu okey nah. Tadi dah cakap ni, this one. Which one? This one. Mana saya dapat ni? Mana saya dapat ni? Jadi saya kena undur balik. Okey, apa dia? This one. Less than or equal to. Less than or equal to maksudnya apa? Jadi bawah dia kan. Less than or equal to kan. X plus Y less than or equal to 36. Less than means bawah. Bawah. Okey dah. Okay, ini pula. Kalau tengok balik soalan kita, Y more than or equal to X. So, dia lebih besar lah, lebih tinggi. Jadi, dia ke atas lah. Alright ya. Okay. To draw our shaded region, okay, we go back to our question first. Soalan B kita ada tak lorek rantau ke atas depan? Yang ada. Lorek jadi kita lorek dulu. Tempat yang ada dua warna. This one you see? Tempat yang ada dua warna di mana? Di sini kan? Alright. So, semasa SPM nanti, jangan buat begini tau. Semasa SPM nanti, anda hanya buat bahagian hitam saja. Ini jangan lorek Ini guna pemadam. Padamkan kawasan lorek ini. You eraser to erase this part. Semasa SPM, you hanya lorek sini saja. Lorek sini sahaja. Okay. Shade here only. Right? Bahagian pink, bahagian biru tu jangan lorek. Guna pemadam, padamkan. Kalau you guna cara ni lah.
Hanya tinggal bahagian hitam saja masa SPM. Ini tips yang penting. Kalau tak nanti rugi saja. You roll it, betul tapi salah. Sebab you tak padam. Alright. Okay. One mark ni. Oh ya, okay, sorry. Hugo, Yeah. sorry to interrupt. Takut nanti pergi jauh sangat. Ya, There's a question here. Dia tanya, Sir, 36 tu di atas 35, 2 unit kan? Petak kecil, 2 dalam itu. Oh ya. Bila kecil betul-betul. Silap tengok sini ya. Okay, terima kasih. Okay. Ada lagi soalan? Betul-betul. 3 petak kecil lah. Patutnya 3 petak kecil. That's all. Okay. Thank you. 1, 2, 3, 4. Betul-betul. 2 petak kecil 2 petak kecil. Okay, sorry. Okay, minta maaf ni kesilapan. Okay, 2 petak kecil ada 2 petak. Okay. Ada lagi soalan? No more, Mr. No more. Thank you. Misi saya. Okay. Okay, terima kasih ya. So yang lain dia masih betul lagi lah. Okay, ni 2 petak kecil sebenarnya. Silap sini. Okay, lepas tu yang itu je lah. Okay dah. Okay, ini kita balik ke sini ada first mark and then the second mark. Apa maksudnya? Okay, markah pertama ialah this one. X plus Y equal to 36. Garisan ni dapat satu markah. Lepas tu garisan Y equal to X dapat satu markah. Alright, lepas tu shaded region untuk bahagian hitam ni dapat satu markah. Okey, dah. Dah. Okey. Jadi kita teruskan bahagian C. Bahagian C kita ada 14 kanak-kanak dan 10 dewasa. 14 children and 10 adults. Alright. Okay, justify your answer. Untuk soalan ni anda boleh label lagi children X ataupun kanak-kanak X, Y dia dewasa lah. Anda boleh label dulu supaya mendapat gambaran kan. Okay, bagi saya contoh sini, ya Idris Okay. Ini ialah 14 kanak-kanak. Jadi soalan ni pening sikit. Jadi anda perlu tengok betul-betul Ini dari sesilap sini Dia punya X tu silap. Mungkin you can adjust sikit sampai sini. Tak apalah. Dia boleh adjust lagi sebab ini sesi pengungsian Ini mungkin sampai sini lah sepatutnya. Okay, sebab ini pula betul sini ada 2 petak kecil Okay. Jadi ini betul lah. 14 children, lepas tu 10 dia adults. Ya. Ini jawapan kita. Okay, ini jawapan kita. 14X and 10 is Y. Jadi apakah maksudnya? Dapat masuk ke panggung Y yang pada masa yang sama? Oh tidak, tak boleh. Kenapa? Kerana berada di luar rantau borelek. Rantau borelek itu apa? Rantau borelek kita ialah hitam. Dia berada di luar hitam ni. It is outside the black shaded region, right? So they cannot enter at the same time lah. This is our answer for question C. Alright. Jadi ada 2 marker. Sorry cikgu, ada soalan lagi. So ada soalan, there's a question here. Macam mana boleh dapat Y equals to 36 dalam jadual itu? Y equal to 36 Mana boleh dapat Y equal to 36? Ini kan? This one 36. Okay, jadi ini saya kena ulang balik lah. Okay, saya kena ulang balik. Ya, saya kena ulang balik. 36 Saya kena ulang balik Mungkin tadi saya laju sangat Macam mana dapat 36? Tadi saya rasa ni third time saya berkongsi di sini. 36 tu kita datang dari soalan sini. Sini tadi saya ada highlight sikit. Bilangan penumpang adalah selebih dia maksimum. Right? The number of passenger is maximum.
Jadi sir, macam mana dapat tahu maximum is 36? Kita balik ke soalan kita. 12 baris tempat duduk. Dan satu baris tu ada 3. Jadi satu baris tu ada 3. Jadi kita buat macam ni lah graf. Kita panggil apa tu? Gambar macam ni. So kita ada 12 baris. 1 hingga 12 sini kan. Jadi 3 darab 12. Kita dapat 36. This is how we get 36. So why we have x plus y equal to 36? Because the total number of passenger. Sini dia kata the number of passenger. Passenger tu siapa? Jumlah x dan y. Apa maksudnya jumlah x dan y? Jumlah kanak-kanak dan juga jumlah dewasa. That's why kanak-kanak dan dewasa jumlah tidak boleh lebih 36. X tambah y lah. 36 kan. So dia maksimum kita pakai simbol ni. Ya. Alright. Lepas tu you nampak saya ada buat kesan peninggalan sini. Jadi bila kita gunakan jadual kita letaklah untuk senang cari, kita letak x sebagai kosong. Macam ni x sebagai kosong. Ni x sama dengan kosong. Kan? Macam mana kita buat ni? Alright, kita buat di sini sebadam. Okay. Macam mana dapat jawapan di jadual ni sebadam, seulang balik di sini. X tambah Y sama dengan lebih kecil 36. Okey. Sebenarnya dalam jadual kita boleh tulis macam ni. Kita tulis macam bersama biasa. Alright. Macam mana setapak ni Ini X pindah ke sini. Bila X pindah ke sini, Y sama dengan 36 tolak X lah. Sini tambah X. Pindah ke sini. Akan jadi tolak X. Macam ni. So, bila X sama dengan kosong, maksudnya Y sama dengan 36 tolak kosong. Gantikan X dengan kosong. Nampak tak? So 36 tak tolak kosong, dapat 36. Kan? Nampak sini? Sini kosong, sini 36. Itu tataannya 36 sini. Okey. Jadi 3 sama dengan, kita sama dengan X sama dengan 36. Macam ni lah. Y sama dengan 36 tolak X. X 36 kan ke sini. 36 tolak 36. Macam ni kan. So kita dapat Y kosong. Kita letak jadual ni. Ya. Okey dah. Boleh Itu saja. Okey Baik Ya. Ni mengingatkan saya ni Kena laju sikit soalan tak banyak Okey, masih Ingatkan saya ada setengah jam lagi. Okey. Sebelum saya berbalik ke sana, saya nak tanya ada soalan ke untuk 36 ni, 36. Mungkin Cikgu Gary boleh respon. Saya rasa dia sudah faham itu. So ada soalan lagi sir. Saya rasa ini tentang graf tadi. Macam mana dapat 14, 10? Mungkin dia koordinat tu dia. 14, 10. Macam mana dapat 14, 10? Okey, tak apa. Okey je. Macam ni saya rasa kita akan masuk satu lagi soalan nanti Yang ekstra tu sebagai homework lah. Okey. Terima kasih Cikgu Gary membantu menjawab soalan ni. Okey. Jadi untuk soalan yang tadi, question C Question C tadi, this one. Macam mana dapatkan 14? So saya balik dulu. Sini. You stop here. Alright, here. 1, 2, 3. Children tu ialah X. Dalam soalan sudah cakap kanak-kanak yang X dan Y ialah apa? Adults. Y ialah adults X 14, koordinat X di sini. Jadi ada kawan kita yang di mana melalui Cikgu Gary, dia beritahu sir,
two small grids dia. Sini. Ni kan, apa? Sini X ialah 14. Sini ialah 14. Dari 15 pergi ke kiri, sini ialah 14 kan. Ini ialah X koordinat. Nampak sini ya. Okey, macam mana dapatkan Y10 tu? Y10 tengok sini. Ini paksi Y. Jadi 10 tu you ambil dari sini. Ini. Ini adalah 10 lah. Jadi koordinat kita dapat di sini. Ya. Alright. So, kita teruskan jawapan. Kenapa dia bukan tak boleh masa yang sama? Sebab kita tengok X. Titik X ni. 14, 10 ni. Dia di luar kawasan hitam ni. Kan? Kawasan shaded region ni jawapan kita. Tapi soalan C, kita dapati bahawa 14 untuk koordinat X ni dan juga Y untuk koordinat Y 10 ni, dia berada di luar kawasan hitam ni. Jadi dia bukan jawapan dia. Dia tidaklah. Okey. So saya harap anda boleh dapat dengan mengira koordinat X iaitu 14 dari sini ya. Tepi kiri nombor 15. Dan lepas tu 10 tu, you tengok di paksi Y macam tu. You kena pandai cari koordinat. Sini ya. Okey. Ini you kena kembali ke mungkin form 2 lah. Untuk tengok contoh soalan koordinat. Ya. Cikgu Giri, boleh ya soalan ni? Untuk 14 dan 10. Boleh. Tapi ada soalan lagi cikgu. Boleh. Tanya je. Saya suka ni. 35 tu pilih secara random saja ke? Ya, betul. Ya, betul. Okey. Ya. That's all. Ya, betul. Harap menjawab. Okey. Terima kasih ya, Cikgu Giri. Sama-sama cikgu. Tadi saya ada cakap sekali, mungkin terlalu laju juga. Sebab kenapa saya pilih 35? Sebab senang nak lukis. Sini 35 kan? X 35. Kan? Sini Y pun 35. Jadi senang nak lukis. Saya pangkat terus kat sini. Kan? Saya pangkat terus kat sini. I just cross or plot the point here very easily. If you use the value of X is 35, the value of Y is 35. Just like this. Macam ni ya. Bila saya plot di sini, dia kosong-kosong kan mula-mula tu kan. Saya plot di sini. Sini ya. Sini. Kosong-kosong kan. Nampak? Kosong-kosong. Lepas tu 35 tu kat sini. Sini. Dia senang plot. Sini ya. Dia senang plot. Jadi, dia lukis saja macam ni. Dah habis dah. Kalau guna 35 lah. Sebenarnya anda boleh cuba dengan nilai 36, 37 pun boleh. Tapi sebab dia sudah di luar kita punya 35, saya jarang guna lah. You can pick randomly ya, the numbers. Tak ada masalah. Cuma dia kena dalam lingkungan graf kita lah. Jangan besar sangat. Okay. Maximum you can put 36 lah. Alright. Or you can choose maybe 34 or 30 also can. No problem. Baik. Kalau tak ada soalan, saya nak habiskan dulu. Nak hari ini nak habiskan soalan 1. Okay. You tengok soalan ni sangat banyak markah. Sebab tu kita boleh lulus lah kalau pandai soalan ni. Okay. Mungkin ada pelajar yang tidak dengar juga. Saya terpaksa tulis di sini. Anda semua kena buat ulang kaji topik ni. Koordinat. Coordinates. Okay. Ni form 2 punya soalan. Lepas tu, kalau boleh, you ambil masa lah. Dalam form 2, you carilah apa? Gradient of straight line. Ya. Keturunan garis lurus form 2 juga. Tajuk ni buat ulang kaji. Satu lagi menjadi saya cakap tadi. Apa tu? Tajuk form 3. Chapter 9. Straight line. Kamu kena buat ulang kaji ni ya. Sebab tu saya cakap soalan ni apa dia?
Soalan ni sangat kita panggil apa? Sangat penting tentang samaan sebab dia berkait dengan koordinat, berkait dengan keturunan, berkait dengan straight line juga. Koordinat keturunan tu mungkin dia tak pakai sangat. Tapi you at the same time you dah belajar koordinat, you buatlah ulang kaji untuk keturunan kan. Sebab dari keturunan you akan tahu cara membina jadual. Baik ya. Jadi saya teruskan dulu. Kalau ada soalan nanti beri interrupt saya untuk soalan D ya. Okay, soalan D ni soalan kebat. Dan soalan kebat sini saya nak cakap dulu Saya takut saya terlupa, tak ada masa kan. Saya prepare banyak soalan itu saja dibincangkan sebab nak bagi anda semua faham kan. Jadi sebelum saya lupa, saya nak bagi tahu kalau soalan yang tak boleh buat, kamu skip dulu you buat apa yang faham. Dalam soalan matematik, buat apa yang faham dulu. Kalau yang tak faham, you skip. Kalau ada masa, kembali dan cuba soalan yang tak faham. Kerana soalan yang baru yang anda faham dan yang anda yakin, you kena tulis dulu. Markah dulu kat sana. Jangan you spend masa pada soalan yang macam soalan D, you spend masa banyak kan. 16, 17 you tak buat. Sebab soalan ni, soalan ke-15. Ya. Okey, ini tips penting jugalah. Walaupun dia remeh-temeh kan, tapi penting. Pengesahan masa, tips ni penting untuk membina keyakinan you jawab soalan kan. Buat apa yang faham dulu. So kita tengok soalan D. You tengok soalan ni dalam kita punya slide pun boleh tengok, dalam worksheet pun boleh tengok. Setelah suatu pemeriksaan keselamatan, terdapat 4 baris tempat duduk, dia perlu dibaiki dan tidak dapat digunakan. 4 rows which need to be repaired. So, question 1. Tulis satu kesamaan linear dengan keadaan bilangan penumpang roller coaster tu selebih-lebihnya maksimum. Alright. Maksudnya daripada 36, tadi kita maksimum kita ada, saya pandang dulu kita maksimum kita ada 36 kan. Sekarang sudah rosak 4 baris. Satu baris ada berapa? Satu baris ada 3 orang. Jadi 4 darab 3, 12. Jadi apa yang boleh guna lagi? Yang boleh guna lagi. Maksudnya kita kena buat macam ni lah. 12 ditolak daripada 36. Ya? Tengok jawapan betul tak? Macam mana dapat 24 tu sir? 24 hours ke? Bukan. Daripada 36 minus 12. You get 24 lah. Here, this is why we get 24. Kenapa sir buat X dan Y? X dan Y tu macam ini juga. Kan? Macam apa sir? Ya. Kita boleh follow sir? Ya. Alright sir. Sir. Ya. Okay dah. Sini. Dia macam sini X tambah Y. Nampak tak? Dia jumlah penumpang. Jumlah penumpang. Maksudnya jumlah penumpang tu X tambah Y lah. X tambah Y tu ialah jumlah penumpang. Okay, kena faham X tambah Y ialah jumlah penumpang. Okay. X tambah Y ialah total passenger. Okay. Sebab soalan D1 ni dia dah rosak 12. Jadi 36 tolak 12 dapat 24 lah. Okay. D2. Seterusnya lukis garis lurus di B. Lukis lagi garis lurus. Maksudnya you kena buat lagi ini ini. Okay. Saya nak kongsikan satu tips di mana macam mana tak lukis jadual boleh lukis garisan ni. How we draw these questions or this line without using the table. Biasanya soalan kalau you perhatikan X tambah Y, you perhatikan. Dia mesti potong di paksi Y dan mesti potong di paksi X juga kan? Nampak tak? Kan? Betul ya? Dia mesti potong di paksi X dan Y. Kalau kita lukis
Garisan Y, X tambah Y sama dengan 24 pula. Kira dua petak lah. Sini 24. Jadi kira 24 sini. Yang mesti potong di X dan Y juga. Nampak? Nampak? Ini dia. That's why kita boleh lukis terus untuk garis lurus ini ya. Then kita akan dapat satu markah. Baik. Untuk soalan D2. Kita tak boleh tulis saja. Kalau tulis dia tak ada markah. Ini tak ada markah tau. Sebab dia minta kita draw. Jadi markah sebenarnya ada di sini. Draw. Maksudnya ini tak ada markah. Untuk D2. D2 kalau you tulis macam ni, tak ada markah. Jadi apa saya cakap ni ya? Untuk D1 ya, dia dapat markah. Sebab ini dia kata apa? Tulis. Kalau tulis X tambah Y less than or equal to 24, ini dapat markah. Boleh ya? Ini right dapat markah. Kalau D2, kalau you tulis macam ni, X tambah Y sama dengan 24, tak ada markah. Sebab dia minta lukis. Okay. Minta lukis. Jadi you kena lukis. Baru dapat markah. Okay, lukis baru dapat markah. Alright, itu je. Macam ni ya. Alright. Sebelum saya habiskan sesi kali ini, ada apa-apa soalan? Mungkin Actually ada, tapi tunggu saya habiskan dulu lah. Nanti saya kumpulkan soalan. Soalan macam ni ya? Betul soalan tu? Tak ada soalan macam ni ya? Ada soalan. Saya baca teruskan soalan macam mana? Soalan yang berkaitan dengan ini, soalan ABCD ni. Bukan lah. Ada ni. Saya bacakan boleh juga. Okay. So contohlah kalau ada soalan tanya ketaksamaan linear dia adalah X equals to Y, tu macam mana? Sebab ada soalan tanya macam ni, lepas tu nak buat dekat graf. Alright. Okay. Ini soalan ni saya jawab. Tadi saya ada cakap tadi, mungkin saya laju sangat, mungkin kena banyak kali ulang. Okay, tadi saya ada cakap tentang ni. Ini like this one. Soalan tadi saya rasa lebih kurang macam ni. Okay, saya ulang lagi This one baik, sekejap. Okay okay. Tadi sebenarnya apa tu? Kita punya ini kanak-kanak mesti ditemani sekurang-kurangnya seorang dewasa. Sini sebenarnya jawapan dia macam ni. Jawapan dia macam ni. So, kenapa saya nak tulis Y lebih besar sama dengan X? Sebab Y kalau kita lukis graf, kita letak di left hand side, dia lebih senang untuk lorek shaded region kita. Alright? Contohnya tadi, soalan tadi. Kalau X, contohlah kan, tadi ada soalan macam ni. Contohlah soalan macam ni kan. Contoh. Okay, kalau ada soalan macam ni, ini pun betul, tak ada salah. Cuma masa lukis graf tu, ataupun masa lorek tu, dia ada masalah. Dia ada masalah di sini. Kalau kita tak pandai, tengok. Sebab tu, cadangan saya ialah, kita gunakan ini. This one is better. Kerana Y kita letak di sebelah kiri. Ketaksamaan. Left hand side lah. Dia lebih bagus lah semasa kita
draw the graph ataupun kita shade the graph. Shade the region lah. So this is better. Ya. Alright, Cikgu Giri, adakah saya jawab soalan tadi? Oh, saya rasa ya. Hopefully. Boleh ya? Ni sebenarnya soalan ni sangat common. Dia ramai calon juga yang dia buat X di kiri saja. Okay. Cikgu Giri ada soalan lagi dari calon? Ada. Saya bacakan boleh. Teruskan je. Dia ditanya pendapat soalan matematik paling senang untuk dijawab dahulu untuk paper 2. Nak tanya kalau dapat soalan matematik paling senang untuk dijawab dahulu untuk paper 2. Yalah tajuk apa lah. Mungkin okay. paling senang, mungkin paper 2 paling senang kot dia kan. Mungkin maksudnya tentu. Paling senang kan. Bagi saya salah satu tajuk ialah ketersamaan. Kalau rasa susah, kita boleh pergi ni ya. Sekejap. Saya rasa saya tukar slide. Ini putih kan? Saya tukar black. Black boleh tak? Boleh. Blackout Blackout sikit kan? Tak apa kan? Bagi saya tadi mungkin you tak nak first choice kan? Yang kita bincang tajuk ni. Ketersamaan linear. Ataupun linear inequalities mungkin bagi you susah, tapi bagi saya dia senang juga. Alright, satu soalan yang dia setiap tahun keluar lah. Yang paling senang you nak score dan jawab dulu. You cari soalan ada tak ni? Ya? You cari tak dalam soalan kertas 2, you cari dulu. Kan? Yang ada tajuk ni. Ya? Ini ada 2 bersamaan kan? 1, 2. Lepas tu buat ni. Bentuk dia. Lepas tu dia buat bentuk ni kan? Ni tolak ni. ABC ni. Lepas tu you tulis X sama dengan apa, Y sama dengan apa. You cari soalan ni. Alright, saya bagi satu lagi soalan. Di mana yang confirm keluar lah. Pagi saya mungkin akan cari soalan ni. Di mana ramai pelajar yang tak suka bab ni ya. Bagi saya rasa dia senang. Ya. Ini tajuk mana Ini tajuk form 4 bab 10. Bab 10 tajuk form 4. Bab terakhir tingkatan 4. Apa dia? Dalam soalan SPM ulangan dia ada konsep SMART ni. Dalam SPM sebenar yang bukan ulangan iaitu bulan Disember ataupun bulan November nanti. Soalan bab ini dia lebih kepada ni. Bagi soalan ni dia senang. Kalau you boleh faham, dia tak payah makan tu. Sebab setiap tahun ada soalan ni. Apa tu? Crash 4 tu. Duit masuk. Apa tu? Tolak dengan duit keluar. Mungkin soalan ni kamu boleh carilah. Income minus expenses. Alright. 3 tajuk ni yang senang lah bagi dalam kertas 2. Yang di mana kita jumpa soalan ni setiap tahun dia ada keluar. Bagi saya ini yang antara yang senang lah. Tapi ada juga yang rasa susah. Alright. Jadi yang lain saya tak pernah jawab sebab kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kan? Mungkin anda boleh tambah lagi topik, 2 topik lagi, graf fungsi lah. Graf fungsi, graf kuadratik. Macam tadi saya cakap, you kena fokus cari soalan-soalan yang ada graf.
Soalan yang ada graf OGIF ke, polikon kegerapan ke. Ni you cari soalan yang ada graf. Ni pun salah satu jenis soalan graf kan, kertas warna linear. Kan? Mungkin ini yang anda boleh try dulu dalam kertas dulu lah. Alright. Ya, cikgu gini. Ada soalan lain? Soalan lain ada. Form 5 bab apa yang penting and perlu fokus dalam SPM 2025? Oh. Okay. Soalan susah ni ya. Bab apa yang paling penting? The most important chapter in Form 5 lah. Okay. Thank you Right, welcome. I think this one I go back here. I will white color. Ni mungkin ada pelajar yang suka sport chapter lah ni. Mungkin pelajar ada ikut siri webinar saya dulu Mungkin dia tengok saya ada sport betul tajuk tu. Dia tanya. Okay, berdasarkan apa yang saya dapat baru-baru ni, percubaan trial mungkin untuk jawab soalan ni. Soalan tingkatan 5 yang paling penting Okay, Form 5 kita ada, kita panggil apa? Form 5 kita ada berapa bab Bab 1 hingga bab 8. Bab 8 tu pemodelan matematik tu. Kalau you tak ada masa, you sangat sibuk, you biar je lah. Sebab saya dengar cerita mereka dah give up lah. Give up di paper 2. Mereka tu bukan calon SPM. Mereka tu orang yang buat soalan. Mungkin lah. Kan? Mereka dah give up lah. Kalau mereka buat soalan ni, saya rasa satu Malaysia akan rasa sangat seronok lah. Kerana tak pernah jumpa sebab soalan ni soalan yang sangat hebat. Biasanya soalan ni kalau keluar, satu Malaysia akan ada masalah lah. Kalau soalan ni keluar. Sebab soalan ni tak pernah keluar lagi di kertas 2. Untuk tingkatan 5 Jadi anda boleh jimat masa, tak payah fokus lah. Lepas 8. Kamu tengok-tengok syarat-syarat dah cukup lah. Kalau dia keluar, tak boleh cakap apa lah. Okay, ini soalan kurang penting yang belum jawab soalan tadi. Bab apa di Form 5 yang kita kena fokus sebenarnya dari bab 2. Bab 1 ialah ubahan, variation. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Bab 2 tu kita namakan dia sebagai matrix. Matrix ni penting. Okay. Bab 3 dan 4 tu, kalau tak boleh, saya tak boleh buat apalah. Ini apa? Ini insurance dan juga cukai. Kalau tak boleh buat apalah. Tapi sebenarnya 2 tajuk ni tiap-tiap tahun ada. Alright. Ya. Bab 5, bab 6, bab 7. Ini bab 5 pun penting. Bila you tanya saya kenapa penting? Setiap tahun ada keluar. Penjemahan, transformasi. Setiap tahun ada keluar. Ini setiap tahun ada keluar. Bab 6. Bab 6 apa? Trigonometry. Yang lukis graf tu. Ini pun setiap tahun ada. Bab 7, itu lagi lah yang mengenai statistik tu. Sukatan, serakan. Ini pun setiap tahun ada. Di mana polikon kegerapan, graf ni dia banyak keluar. Dan tahun ni kita tunggulah kawan kita ni. Kawan kita ni tak muncul lagi. Ini sepatutnya keluar lah. Sepatutnya lah. Tahun ni lah. Tapi apapun you boleh tengok dulu polikon kegerapan, graf dia lukis macam mana. Lepas tu you fokus sikit, bagi masa sikit buat ulang kaji untuk OGIF. Sebab soalan tahun lepas, first time dia keluar ni. Dalam SPM, blocks, plot tu.
Ni this one first year. This one first year, dia suruh keluar. Mungkin this one, I don't know. This one, I don't know. Sebab tahun lepas dia dah bosan. Sebab ini dah banyak kali dah, this one. Banyak kali dah. Yeah, maybe This is some the topic I would like to emphasize here lah. Okay, Cikgu Giri, okay Soalan ni, saya jawab macam ni. Yes. Thank you, sir. Okay, dah. Ada soalan lain sebelum kita habis? Dah. Banyak, cikgu. Saya bacakan Tempat Okay, boleh. Saya bacakan boleh. Baca. Ada seorang pelajar tanya, kalau insurans banyak keluar kah, sir, untuk soalan SPM? Memang spot soalan. Tadi saya cakap soalan ni dia tiap-tiap tahun ada. Setakat ni lah. Dia lebih banyak kali muncul soalan kesihatan. Insurans kesihatan. Tahun kedua dia keluar soalan kepakaran. Insurans kepakaran. Yang lain dia semua insurans kesihatan yang melibatkan kita panggil dia yang melibatkan deductible. Alright. Teruskan Cikgu Gary, adalah soalan lain. Yang ni saya rasa soalan yang sama macam tadi lah. Yang tanya soalan manakah yang paling famous keluar? Sudah dijawab oleh Sir tadi. Right? Ya. Kalau asas nombor cikgu? Asas nombor saya tak berapa fokus lah dengan student saya. Sebab dia kali pertama saja di 2021, lepas tu tak ada dah. Alright. Alright. Okay, lepas soalan soalan yang dari tahun lepas akan berulang lagi tak untuk tahun ini? No, kalau soalan ni biasanya berdasarkan pengalaman kita dari 2021 hingga 2024, dia ada 50% soalan tu dia akan ulang balik. 50% soalan tu dia tidak akan ulang balik. Mungkin dia ulang balik dengan cara bahagian A dia tukar ke bahagian B. Mungkin dia dari bahagian C dia masuk ke bahagian B. Dia tukar-tukar macam tu. Biasanya dia tak ulang soalannya sebiji lah. Konsep sebiji mungkin ada. Ya. Alright. Itu menjawab soalan lah. Boleh repeat video tak? Jangan risau, kita ada video ni nanti dalam YouTube. Boleh tengok semula. You can always tengok semula berulang kali. Don't worry. Tak sampai screen tak apa. Boleh tengok kemudian nanti. Okay? Kita ada dalam YouTube nanti. Boleh tengok semula. And ada soalan lagi. Kalau Form 4 cikgu, bab apa yang perlu difokus? Kalau Form 4. Form 4 apa yang perlu fokus? Okay, bab Form 4 Yes. Okay lah. Sebenarnya mereka dah tanya soalan yang lengkap dah. Okay. Kejap saya fikir kejap. Sebab saya dah ada sikit idea nak berkongsi. Saya rasa macam ni lebih sesuai. Lebih sesuai macam ni lah. Alright Sebenarnya soalan macam ni Boleh kan? Nampak ni soalan di sini. 30% soalan SPM kita di paper 2 lah. Ataupun paper 1 and 2 actually kalau kita nak cakap secara random, paper 2 kita 30% daripada lower form. Lower form boleh kan? Iaitu form 1, form 2, form 3. So 70% soalan kita lebih kurang lah. Lebih kurang daripada sini. Dia boleh nampak tingkatan 4 tu dia percentage yang paling banyak. Berdasarkan analisis soalan kita lah. You jangan tengok jadual analisis tu tak penting pun. Sebab kita cikgu-cikgu kita dah tengok trend soalan, kita akan dapat gambaran macam ni. Dan jangan spot kita panggil soalan lah. Kita spot chapter tu boleh. Spot soalan jangan sebab spot soalan kadang-kadang kita tak betul Spot chapter
Sebab skop kita banyak, mungkin ada soalan yang kita akan kena lah. Okey, jadi soalan form 4 kita harus memberi penekanan yang paling banyak. Okay, lepas tu you buat ini. Soalan form 5. Yang lain the rest baru buat ni lah. Lower form dia basic. Tapi kenapa kena buat? Sebab dia relate dengan form 4 and form 5. So form 4 apa bab yang penting ialah tadi ada pelajar tanya soalan ni lah. Ini you boleh skip lah kalau malas sangat. Yang lain chapter 1 hingga chapter 10 tu bagi Sir dia penting. Jangan skip lah sebab form 4 markah yang terbanyak dalam kertas 2 SPM. Kalau you boleh, you habiskan semua bab form 4. Kecuali kalau bab 2 asas nombor tak boleh, tak apalah. Macam saya cakap tadi, kertas saman linear tu penting. Dia tiap-tiap tahun ada. Okay. Saya rasa itu saja secara general. Secara bagi soalan ni. Right. Terima kasih, Sir. Yang ni soalan pun sudah jawab oleh Sir. Ditanya ke satu banyak keluar kah? So sudah sudah di-explain now. Harap menjawab soalan. Soalan ini lagi, kalau graf yang maksimum dan minimum itu, cara penyelesaian dia kena gantikan, Sir. Macam mana nak cari titik maksimum atau minimum? Kalau graf. Dia sebenarnya dia kena ganti. Mungkin tadi, mungkin saya kena banyak ulang kali soalan ni. Sini contoh dengan Sir, masih saya tak padam kan. Sini most maximum kenapa Sir dapat 36? Sebab dari sini soalan 3 darab 12 dapat 36. Jadi you suka ataupun tidak suka, you kena gunakan nombor yang ada dia. Kita kena ganti. Kita kena gunakan nombor dia, ganti. Baru boleh kita roll lah. Yang maksimum tu kita kena gunakan nombor yang diberi. Untuk soalan ni dia kebat. Jadi kita terpaksa lah guna juga 36 ni. Cuma saya nak cakap jangan risaulah. Soalan dari 2023 saya nampak dia dah turunkan level sikit dah lebih senang. Baik. Ya, cikgu gini boleh soalan ni? Dah jawab macam ni? Boleh, Sir. Alright. Saya rasa last soalan last. Boleh. Okey, dalam SPM sebenarnya markah yang wajib lulus matematik perlu berapa markah? Wajib lulus. Mungkin minimum lah. Ya. Saya rasa saya kena tulis sikit Alright. Sebenarnya saya cakap dulu lah apa yang patut buat Kita boleh cakap benda-benda yang pelik Sebab saya kena cakap benda yang berlaku di sekolah. Yang sebetul-betulnya. Kertas 1 kita ada 40 markah, 40 soalan. Kertas 2 kita dapat 100 markah lah. Soalan 1 hingga soalan 17. Buat 16 soalan je. Dan jumlah markah kita akan mendapat 140. Right? Jadi, kita cuba ambil kalkulator lah. Tekan Okay, saya bukan main handphone tau. Jangan ingat main handphone Tengok nampak tak kalkulator saya kira Ya. Saya kira dulu. Ya. Saya kira dulu. Saya kira. Oh, saya dapat ni. 56. Boleh? Nampak tak? Saya kira. Okay. Jadi kita dapat 40 markah dari segi markah lulus yang sebenar lah. Right. Jadi mungkin dalam SPM, sebab kita selalu dengar orang cakap bukan secakap. Orang cakap, markah lulus dia tak nak banyak sangat kan. Alright. Kalau macam ni, daripada 56, jadi kalau biasanya saya minta belajar saya, cuba dapatkan 12 markah hingga 15 markah lah sini. Ataupun cuba dapatkan 12 hingga 16 markah kat sini. Ya, untuk kertas 1. Kertas 1 sebenarnya dia 10 markah tu kena macam ni, tangan-tangan.
Jadi sikit saja you nak lulus kalau you nak. Maksudnya tambah ekstra lagi 6 soalan. Boleh ya? Nak bagi keyakinan kan. So paper 1 maybe you dapat 16 markah. 56 tolak 16 berapa? 40. 40. Tengok sama kan? Sama macam ni. Jadi mungkin daripada 100 you dapat 40 markah dari sini. Mungkin you boleh kurangkan lagi 4 markah. 36. Contohlah. Contoh macam ni. 48 per 140. Berapa tu sir? Cuba sir type sikit. Cuba sir Yep. Ya, 48 bagi 140. Berapa? Mungkin kita dapat ni. 34.29. Ni. Tapi sebenarnya dalam SPM yang saya nampak baru-baru ni, dia kurang daripada ni lagi. Berdasarkan student saya lah. Pakar student saya di SPM percubaan dia macam tu. 30B dia dah lulus masa SPM sebenar. Ya. Kita anggap dia lebih kurang markah dia di SPM sebenar lah. So kalau you nak lulus, you boleh target lah. Sekurang-kurangnya paper 1, you cuba dapatkan, kalau nak selamat lah macam ini, you kena target sekurangnya dapat 12 markah. Kedua dua sekurang-kurangnya you cuba dapatkan 36. Untuk selamat lah. Ini orang cakap lah, selamat. Orang cakap selamat, lulus. Ya. Orang cakap bukan secakap. Secakap ini. 40 ini confirm. Ini confirm lulus. Ini tapi ramai sini-sini kita dapat lulus sebab markah ni kan. Saya rasa macam ni lah. Kita jangan turunkan markah lagi. Bagi saya kita tu senang je dah. 10 at least dapat tangan. Cari sikit lagi. Dua soalan yang okey. So paper tu you target lah. Mungkin 36 ni you carilah 4 bab yang anda confident buat. 4 bab. Apa dia? Bahagian A you mungkin target 2 soalan. Bahagian B you target 2 soalan lah. Mungkin bahagian C you ada masa you curi-curi buat. Boleh pergi top up sikit 36 ni. Ya, 2 soalan dari bab A, bahagian A, 2 soalan untuk bahagian B. Macam itulah. Tapi apapun you kena pilih 4 bab yang anda rasa dia macam bincang tadi lah. Yang you rasa you boleh bawa. You buat je. Dari tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Tidak rugi pun. You kuasai 4 bab betul-betul, biasanya you lulus lah masa SPM lah. Alright. Ya, cikgu gini. Okey ya? Ya, cikgu gini. Okey, saya rasa itu saja untuk malam ini cikgu. So terima kasih lah, very participative lah calon-calon SPM kita yang menunjukkan dia memang serius mau dapat A untuk matematik SPM 2025. So mudah-mudahan semua berjaya dengan sempurna. So kita tutup cikgu Goh. Sir, boleh? Ya, boleh dia. Boleh. Right. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih kita ucapkan kepada panel kita pada malam ini, Sir Goh Jia Ho, atas pengusian yang saya pasti sangat bermanfaat mengenai matematik SPM membina keyakinan. Dan saya yakin para peserta telah mendapat banyak input berguna tentang teknik menjawab, strategi serta cara membina keyakinan untuk menghadapi peperiksaan SPM nanti. Ucapan penghargaan juga kita tujukan kepada pihak penganjur iaitu Pertubuhan Aspirasi Guru Sarawak PAGS dengan kerjasama Majlis Guru Cemerlang Sarawak serta sokongan daripada Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MAI. Sekali lagi terima kasih kepada semua peserta yang setia bersama dari awal hingga akhir sesi malam ini. Semoga segala perkongsian yang diperoleh dapat membantu calon-calon SPM kita 2025 untuk mencapai kejayaan yang cemerlang kelak. Dengan itu, berakhirlah webinar Kecemerlangan SPM 2025 siri yang ke-26 itu matematik, dan kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Terima kasih sekali lagi kepada Sir Goh. Thank you very much, Sir. Jumpa lagi. Thank you semua. Dan thank you semua. Bye-bye.